Okey, Assalamualaikum dan sejahtera. So, hari ini kita akan belajar bagaimana jika anda mempunyai custom domain di Canva, anda nak masukkan di Canva. Sebagai contohnya, anda telah membeli sebuah domain di Namecheap. So, anda boleh lihat di bawah ni untuk mendapatkan bagaimana untuk mendaftarkan domain di Namecheap. Saya pilih Namecheap kerana dia lebih murah lah. Tahunan dia lebih kurang RM5,000 setahun lah. Okey. So, untuk memasukkan domain sendiri di dalam Canva, anda harus menggunakan Canva Pro lah. So, Canva Pro ni setahun ada RM250 plus dengan Namecheap ni lebih kurang dalam RM50, setahun ada RM300 lah untuk sebuah search pages anda yang mempunyai domain sendiri menggunakan Canva Pro. Itu anda punya cost lah sebenarnya. Okey, katakan anda hendak membina sebuah custom domain di Canva. So, khas untuk anda linkkan dengan Canva website yang lain lah. Anda boleh buat sedemikian. So, okey, jom kita mulakan. So, kena pastikan anda harus mempunyai Canva Pro dan juga telah dan daftar domain di Namecheap. Okey, jom. Okey, setelah anda berjaya membuat sebuah website di Canva, so anda pun telah maklum tahu, bila anda telah siap membuat sebuah website di Canva, anda menggunakan Canva website, anda katakan bahagian ni publish website, betul? Okey. So dalam website ini, anda akan terus seperti biasa untuk dapatkan Canva free, anda akan follow website Canva free ini dengan sub ini, anda tunduk okey dan publish. So jika anda menggunakan Canva free lah, katakan Anda telah mempunyai custom domain, Anda masukkan domain di dalam alurnya Canva, Anda akan klik public website, tetapi Anda akan pergi ke get new domain. Anda klik ke sini, okey. Okey, setelah Anda klik get your domain, Anda akan bawa ke bahagian ini, di mana ada ni dua pilihan. Sama ada anda nak membawa domain telah anda beli dari third party seperti katakan kita gunakan Namecheap, atau anda membeli sendiri daripada Canva, itu get a new custom domain RM17 sembilan sen setahun atau RM80 lah. So anda boleh menggunakan option salah satu pada inilah. Okey, so hari ini saya menggunakan option bring your own domain kat sini. Saya gunakan Namecheap kerana kalau ada sebab kenapa saya perlu buat demikian, kerana kadang-kadang kita akan menggunakan WordPress, kadang-kadang kita gunakan Blogspot, hari ini kita gunakan Canva. So kita nak centralizekan semua domain dalam satu platform yang valid lah, yang tersusun. So saya menggunakan Namecheap sampai di sini. So saya dapat tahu berapa domain saya ada sebenarnya. So anda pilih ni dan anda klik continue. Okey, setelah anda klik bahagian tersebut, anda akan bawa ke bahagian ini, di mana anda harus masukkan domain name yang telah anda daftar di Namecheap. Saya ingat sekali lagi anda harus daftar domain anda dahulu di Namecheap. Okey, so video saya dah sediakan di link di bawah ni, dan kemudian anda akan masukkan kopi anda punya URL yang telah daftar di dalam Namecheap. Di sini saya gunakan Super AI Supermaniac lah, di mana kita menjual produk digital Canva, kita akan buat Super AI Supermaniac. So di sini saya akan, selepas saya masukkan, saya akan terus klik review steps. So ingatlah anda kena daftar dan cek dahulu. Klik review step dan anda akan bawa ke satu bahagian lain pula. Okey, kemudian akan bawa ke bahagian sini di mana anda kena masukkan teks-teks yang telah diberikan oleh Canva ke dalam Namecheap. Okey, ni agak teknikal sedikit tapi senang sangat sebenarnya. So jangan anda panik, okey. So di bahagian get to your domain provider website ini terdapat 3 bahagian. Di nama ada 2 record yang perlu anda masukkan ke dalam anda punya DNS di Namecheap, dan satu lagi adalah TXT record. Ni 3 saja yang perlu masukkan. So anda klik pada yang klik yang butang ni, akan keluarlah benda ni. Yang benda ni, so anda name host dengan value dia. Anda kena copy dan masuk ke dalam Namecheap anda. Bagaimana nak masuk? Okey, saya terangkan sekejap. Kita pergi ke Namecheap pula untuk lihat benda ni. Okey, okey, setelah anda ni sekarang berada di dalam aplikasi Namecheap, okey. So dalam Namecheap anda pergi cari anda punya domain yang anda daftar. Di sini tulislah superaimaniac.com, okey. Ini adalah domain telah anda beli dan anda akan klik pada manage. Klik pada manage, akan keluar bahagian ni, okey. So anda klik pada advanced DNS. Anda klik pada DNS, akan keluar bahagian bawah ni ada type, host dan value dia, dan TTL. So ini adalah bahagian yang tadi anda kena copy dan masuk ke sini. Okey, so saya tunjuk macam nak masuk Alright. Okey, sekarang anda telah buka di Namecheap dan anda buka dua-dua Canva sebelah-sebelah. So anda akan klik di Namecheap ni, Namecheap area
Anda akan klik add new record, akan keluar ni, benda ni, dia punya table. So Anda tadi dia pilih apa? A record dengan txt So Anda klik contoh satu, dia nak A record, Anda klik A record sini akan keluar benda ni, A record secara auto. Kemudian yang ini tulis hostnya alias kan, Anda masuk ke sini alias dan kemudian ini nombor untuk IP dia Anda masukkan ke dalam Anda punya value di sini, nama value di sini. Yang ini semua yang kacau, Anda akan save benda ni, okey. Dan seterusnya jugalah pada yang semua benda yang dimasukkan tadi lah. So Anda klik, Anda cari. Yang last sekali TXT ada di belah bawah sekali. TXT record. So hanya 3 record boleh masuk dalam sini Amat mudah sekarang. Jadi saya lihat Canva punya untuk synchronizekan domain dan chip dengan Canva adalah amat mudah sekali lah. Hanya perlu dengan 3 bahagian saja. Kita perlu nak tukar server semua. So amat mudah. So anda ikut dan masukkan seperti saya katakan tadi. Saya ulang sekali lagi Klik dekat add new record, klik record akan keluar benda ni. Akan keluar benda ni, type ni akan keluar auto. Anda copy yang host ni, anda alias dan ni nombor IP dia dah masuk sini, lain semua yang kacau, anda save. Mudah sangat, okey? Okey, ini adalah contoh yang telah anda masukkan A2 A record ke dalam anda punya name chip. Ini name chip ni Canva anda copy dan masuk ke dalam ni, Advanced DNS ni. Dan juga satu text record di bawah ni. Hanya 3 benda ni saja boleh masukkan. So, artinya telah anda masuk ke ketiga ini, so kerja dah selesai. Anda boleh save dan keluar pada name chip. Itu saja yang perlu buat. Jangan bimbang, okey? Alright. Setelah anda klik semua record edit dalam tadi itu untuk anda punya IP untuk Advanced DNS anda. So selepas tu kamu keluar benda ni, synchronize the domain to the internet lah. So dah record, dia kata akan update lebih kurang masa dalam 20 minit atau boleh pergi 20 jam lah. So biasanya dah 1 hari ada 24 jam kita akan approve lah. So anda lepas tu anda boleh use this domain, anda klik okay, synchronize dah siap, anda klik use this domain. So anda tunggu saja untuk approve. So kalau nak tahu dia pun approve, jom kita lihat sekali lagi. Okey, anda akan menerima email oleh Canva di alamat email anda lah yang anda daftarkan Canva Pro ni. So Canva kata your domain has been verified. You can publish design to your newly connected domain. Yang ni domain lah. So anda boleh publish lah benda ni. Okey, dah boleh gunakan. So jom macam mana nak publishkan gunakan domain yang anda tentukan di Canva. Jom. Okey, setelah anda mendapat approval dari Canva untuk anda punya custom domain itu dah boleh pakai, anda barulah boleh publish website anda sendiri. Jangan publish dulu tau. Tunggu sampai approval, publish. Anda akan klik biasa publish di sini. Dan kemudian di website URL ni, anda klik yang butang ni. Anda akan pilih mana domain telah anda diluluskan. So, ini dah Shopee Super Edge banyak kan. Kita klik benda ni. Yang atas ni adalah yang free-nya kan. So, anda kena klik kat sini. Klik automatik anda sudah mempunyai sebuah domain sendiri. Begitu mudah sekali So anda boleh automatik dia publish dan anda telah berjaya membina sebuah website anda guna custom domain di Okey, tahniah. Tahniah diucapkan untuk anda yang telah berjaya membuat sebuah website di Canva menggunakan custom domain. So ini adalah satu tutorial yang amat mudah untuk anda lakukan. So anda hanya perlu memahami bagaimana untuk daftar di Namecheap, ada video yang kami sediakan, dan kemudian bagaimana untuk synchronizekan Namecheap dengan Canva Pro dan itu dengan cara yang amat mudah, tiga IP address yang anda perlu masukkan dan anda sudah boleh publish anda punya Canva, anda punya website. So biasanya kenapa biasa kita buat domain seperti ini adalah seperti kata tadi, jika anda mempunyai beberapa Canva search pages yang mempunyai niche yang sama, anda menjual banyak produk kan, produk untuk bundle Canva, produk untuk AI punya software, anda jual untuk kata Canva website, so anda nak combinekan satu sebagai main anda punya website so boleh beli package yang diberikan. Saya galakkan anda gunakan Canva, gunakan custom domain lah. Okey, so ini caranya. So anda boleh klik bawah ni contoh domain yang telah saya buat di bahagian Super AI Showmanek. Dan saya menggabungkan keseluruhan produk digital yang saya buat sama ada sebagai seorang reseller atau produk sendiri sedang untuk kita menjual nanti. Okey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.